Memperkenalkan Aveta Nova 200 bukan sekadar sebuah model baru, tetapi satu evolusi yang dibentuk daripada voice of the customer. Setiap penambahbaikan adalah jawapan kepada apa yang pelanggan mahu dan apa yang pelanggan harapkan daripada sebuah skuter moden hari ini. Hasilnya, lahirlah Aveta Nova 200. Jom kita kenali spesifikasi untuk Nova 200 ini. Sebelum kita teruskan dengan perkongsian ni, buat anda yang masih belum follow, like, komen dan share video dan akaun ni, jom sama-sama tunjukkan sokongan anda kepada jenama motosikal tempatan dengan cara klik butang-butang tersebut. Dari aspek prestasi, Aveta Nova 200 dikuasakan oleh enjin 183.3cc liquid cool single cylinder 4-stroke single overhead cam 4 valve yang menghasilkan kuasa maksimum 13.5 kW pada 8,000 rpm dan torque maksimum 17.6 Nm pada 5,500 rpm. Dipadankan dengan transmisi automatic CVT belt drive, Nova 200 menawarkan tunggangan yang lancar, responsif dan meyakinkan untuk kegunaan harian maupun perjalanan yang lebih jauh. Berdasarkan apa yang pelanggan mahukan dalam sebuah skuter moden, Nova 200 turut memberi tumpuan kepada practicality harian. Ia hadir dengan smart keyless ignition system untuk kemudahan yang lebih lancar dan selamat, tangki bahan api 10 liter untuk jarak tunggangan yang lebih jauh, serta dual USB charging port jenis USB-A dan USB-C supaya gadget anda sentiasa kekal berkuasa ketika bergerak. Untuk pengalaman tunggangan yang lebih efisien, Nova 200 juga dilengkapi dengan idling stop system atau ISS. Ia membantu mengurangkan penggunaan bahan api dengan mematikan enjin ketika berhenti dan menghidupkannya semula secara pantas apabila throttle dipulas. Dari sudut kawalan dan kestabilan, Nova 200 dibina dengan fork teleskopik di hadapan serta dual gas charge shock absorber di bahagian belakang untuk pengendalian yang lebih stabil dan selesa. Sistem brake cakra hadapan dan belakang yang digandingkan dengan ABS dan switchable traction control system. Ia memberikan tahap keyakinan yang lebih tinggi, kawalan membrake yang lebih tepat serta membantu mengurangkan gelinciran roda ketika memecut. Kami sentiasa mendengar anda nakkan rekaan yang lebih sporty dan premium. Dengan itu, Nova 200 hadir dengan winglet di bahagian panel hadapan serta gradual illumination headlight menghasilkan penampilan yang agresif dan moden. Ada pula yang bagi feedback nakkan seat yang lebih selesa dan lebih sport, maka ergonomic sport seat dengan backrest pada Nova 200 ini memberikan sokongan lambar yang lebih baik untuk keselesaan tunggangan setiap hari. Dengan dimensi yang seimbang, ketinggian tempat duduk 778mm, wheelbase 1370mm, berat 112kg serta kapasiti muatan sehingga 150kg. Nova 200 dibangunkan untuk menawarkan pengendalian yang mudah, praktikal dan sesuai dengan keperluan penunggang moden. Terdapat 3 warna yang sangat menarik untuk anda pilih: Neon Pulse, Nano Grey dan Nordic Blue. Harga asas untuk Nova 200 hanyalah RM8,488 sahaja, tidak termasuk road tax dan insurans. Layari www.aveta.com.my untuk info lanjut.